Okey, Assalamualaikum geng. Petang ni aku turun main mengai je ni. Aku main ni dengan sahabat kita ni. Dia sahabat kita. Aku tak set up ni, dia set up dah. Dia set up ni Dia mengai dah. Aku tak mengai lagi. Tak apa geng. Dah slow-slow lah. Okey. Apa yang mana yang dah support aku, terima kasih. Aku doakan semoga hampa sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey geng. Apa-apa pun aku nak lanjut dulu geng. Okey. Kita layan geng. Tu ada kadang buntai buat kerja, dia tarik masuk dalam batu senyap tu. Dah geng, hari ni kita try main geli-geli juga. Cari gerut-gerut. Rambut lebih kurang setengah depa lebih. Mana ladung ni. Ladung. Ladung kecil. Ya. Standby. Kerja tadi, kerja. Kerja. Kerja tadi. Oh, hang balik kerja pukul apa? Pukul 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tali ke sangat je, kena tukar ni. Go 10 LD je. Beli jauh sikit. Oh, Rek. Lama ni. InsyaAllah. Kalau dia ada makan ni. Bog lama, bog gelendong, tinggal. Aku dapat apu besar tu. Belah sana. Atas dekat Pok Buluh yang ada jalan turun macam mereka buat kok tu kan. Dua orang ni. Aku pakai gelama. Gelama tu dua, 3 jari tu. Cara ni kena bottom ni. Pakai gelama boleh buat buah pelampung.
Dia lekat mata. Tarik mata betul. Ni kalau kena pok geruk-geruk syok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat belah mana? Kat batu tu, tepi batu tu lah. Jaga belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni geng? InsyaAllah kita usaha geng. Ada rezeki ada. Eh. Tak lekat. Tak lekat. Melengkung dah eh. Lagi. Aku kalau jig, aku tak erti main kat tepi je ni. Duk kerja lekat lah. Aku tahu. Jig tak tahu berapa berlambak dah. Oh, strike geng. Strike. Alhamdulillah. Alamak. Dah lama makan. Cak ayam dia. Lama ni. Oh, ni orang kata. Apa? Tak kumpau lagi. Janji tak kumpau. Lama ham pun nak makan. Aku rasa tadi pun lama kot lah. Berhasil lah ni. Siapa nak beli gili-gili ni boleh lah. Okay. Aku tak mau buat kering lah. Tu yang aku tak ambil. Lepas balik Buat. Bagi redup sikit lah. Aku nak kena adjust pelampung kan. Hilang dah pelampung masuk jelas batu. Dia kalau keluar ni, kesak sikit lah. Lalu aku balik dulu, pergi adjust pelampung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Noh. Tak bottom lah. Bateri kamera keluar. Oh habis. Barang jatuh dalam ni. Okay. Pakai graming main bottom. Buat rambut macam ni senang. Nak main bottom boleh, nak main pelambung boleh. Tapi kalau lekat ni, tak lekat. Aku tengok ni. Amanya.
Dan hang seronok main kat tu hang tengok. Seronok main kat tu hang tengok. Tak mau beli umpan dah. Tak lekat kan? Tak lekat kan? Aku nampak tadi drop macam ada sambak ah. Dia katok sekali-sekali lah. Dia bukan macam gig ni tau. Dia katok sekali-sekali lah. Katok. Nah. Okay, kita try bottom pula. Lampung dia tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ha. Terlalu lama tak pegang tak? Ha? 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 Terlepas. Tak. Tak apa. Hang tahan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tentu dia putih dah. Aduh. Dah. Ha, ingat sangkut. Oh. Lepas tu dia ya, dia lewat. Tak. Kosong macam ada ikan. Syok main ni. Syok main dah. Aku rasa nak kena buat macam ladu hidup kau bulan tali. Kita try tinggal Ustaz tengok ni lah. Kalau ada ikan dia keluar. Dia sakit mulut dia keluar. Kalau ada lah. Gerut-gerut sak wah. Sayang geng. Ali ingat sangkut batu. Dia tarik-tariklah kali ikan. Jangan penyu tu dah. Dekat atas penyu tu. Habis tali tu. Salah. Strike geng. Ha? Allah. Dom baru lah. Alhamdulillah. Kena atas belakang. Dia sambak tu. Alhamdulillah geng. Strike dom baru atas belakang. Oh dia dom baru makan geli-geli. Dia bukti dah. Alhamdulillah geng. Strike. Berjaya juga akhirnya. Tak kumpau lagi. Kumpau lah.
Muka dah senyum. Keluar gari dulu kan. Weh, dia samak jauh kau. Alhamdulillah. Rezeki kan. Oh dia. Ada manis-manis. Syukur pada Allah. Oh, tak mana ah. Tak lagi ketam ke darah ni. Tak tahu nak tok mana kan. Celah ni boleh kot. Ketam lah. Jangan ketam ke darah tu dah. Ketam kali kira aku kena banyak kali lah. Berangkat ni kot kan. Sengak lah. Depan habis. Okey geng. Ni kita bacok depan ni. Kita bacok depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat-dekat lah. Boleh jauh-jauh. Apa? Derik lembut sikit je bah. Ikan tarik ke apa? Habis lah, buntai buat kerja tu. Buntai buat kerja. Kawasan dia. Kawasan buntai. Sini yang paling kemas pun tak rok. Okay kan, kita try lagi kan. Dia ada baru, kalau dia lalu banyak.
Okey, Assalamualaikum. Geng, aku pun nak beli ya. Jadi Alhamdulillah ada juga hasil ni. Baru jumpa. Dah pun dekat tujuh suku. Okey ni aku pun nak beli lah. Boleh tak buruk nak beli kan? Nak nampak. Tengok adik duk kilo lagi. Okey ni. Apa-apa pun jumpa aku di next video. Okey, Assalamualaikum.